Untuk korang yang dah boring pakai earphone jenis bone conduction macam ni, korang pergi keluar, pergi jogging dan sebagainya, jom kita tukar kepada earphone jenis ni pula. Earphone yang murah tapi kalau ikut dari segi spek, bateri boleh tahan lama. Siap ada gaming mode, mic untuk call pun cantik, dan dekat sini siap ada indikator lagi. Ada equalizer yang kita boleh tukar-tukar. So kalau ikut spek dia boleh tahan sampai 100 jam. Tapi yang tu belum tentu lagi lah, kita kena test dulu. Tapi yang ni semua bahasa Cina dia tak ada bahasa English. So far dah guna untuk dengar lagu memang best lah, lagipun sebab ada equalizer, kita boleh tukar equalizer mana yang kita nak. Dan latency kalau korang nak main game pun memang cantik, latency dia bawah daripada 50 millisecond. Paparan skrin ni korang tak boleh touch lah, tapi korang boleh tekan button yang bawah ni. Button yang bawah ni ada banyak fungsi dia, korang boleh tengok dekat situ. Kalau korang nak main game, korang just tekan je 2 kali. Korang nampak button game dia berklip. Korang perlu masukkan memory card kat sini dan korang tekan je 3 kali dan ditukar kepada mode memory card. So korang boleh play lagu daripada memory card je. Tapi seriously ada satu benda pelik yang dia boleh buat, iaitu dia boleh tukar suara. Okay, now kita buat telegram call. Okay, so sekarang kita dapat suara lelaki dewasa. Suara ni actually suara female lah. Okey, sekarang pula adalah suara budak-budak. Dan kembali balik kepada suara asal. Dia dah built in sound card untuk korang tukar suara korang dekat dalam ni. Tapi korang jangan guna untuk benda-benda tak baik lah pula. Check out dekat beg kuning kat bawah.